Assalamualaikum dan salam sejahtera, berita terkini Harapan Lili. Anda bersama saya Norzawani Miskon. Pelbagai pihak menyifatkan kenyataan timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang meminta pihak tertentu dalam Kerajaan Perikatan Nasional terdahulu untuk memberikan penjelasan dalam isu kampung Sungai Baru dianggap sebagai satu pengakuan bersalah. Mengaku pun, kata Syamsul yang mengulas berita permintaan Tuan Ibrahim itu. Media hari ini melaporkan Ahli Parlimen Kubang Kerian berkenaan berpendapat ada kewajaran bagi pihak yang terlibat dengan isu pengambilan tanah kampung Sungai Baru di Kuala Lumpur ketika pentadbiran PN untuk memberi penjelasan. Menyifatkan pengambilan tanah itu sebagai isu lama, Tuan Ibrahim berkata penjelasan daripada pihak berkenaan diperlukan. Tuan Ibrahim dan rombongan datang ke kampung Sungai Baru pada semalam bagi menyatakan sokongan kepada perjuangan mereka. Namun, dalam taklimat pemimpin penduduk di situ, mereka menyalahkan para pemimpin PN dahulu yang menyerahkan tanah di situ kepada pemaju. Dalam perkembangan lain, Kementerian Belia dan Sukan mengesahkan bahawa siasatan akan dibuat ke atas seorang pegawai kementerian yang didakwa membuat komen tidak sopan di media sosial. Siasatan ini dibuat ekoran tindakan seorang kaki tangan KBS, Wan Nusmati Leman yang bertugas di Institusi Kemahiran Tinggi Belia Negara Alor Gajah yang melontarkan kenyataan tidak sopan dan tidak bermoral di platform Facebook. Berdasarkan peraturan pertanyaan awam, adalah jelas dinyatakan bahawa pegawai kerajaan sama sekali tidak dibenarkan membuat kenyataan awam yang boleh menjejaskan dasar, rancangan, keputusan kerajaan atau kenyataan yang boleh mencemarkan imej kerajaan. Pengumuman ini dibuat ekoran desakan masyarakat di media sosial agar tindakan segera diambil terhadap kaki tangan berkenaan. Isu ini turut dibincangkan dalam mesyuarat Pasca Jumaat Menteri. Baiklah, perkembangan berita yang terakhir. Seorang aktivis politik yang pernah mengkritik isu-isu pertanian di bawah kelolaan Datuk Seri Muhammad Sabu mengakui bahawa Menteri KPKM itu dan pasukannya kini lebih baik dalam menangani isu-isu berbangkit. Liana Marzuki yang juga seorang bekas peguam berkata, biarpun pada awalnya Muhammad nampak sedikit struggle, namun prestasi beliau lebih baik kebelakangan ini. Ia dibuktikan apabila pada musim perayaan kali ini tiada langsung kedengaran isu kenaikan harga telur, ayam dan juga daging. Kata Liana, propaganda beras tempatan oleh pembangkang hanyalah retorik semata-mata dan tiada asas. Beliau melihat Muhammad telah mencuba sehabis baik, malah tidak melatah ketika aktivis Fahmi Reza menghantamnya. Baiklah, paparan tadi mengakhiri berita hari ini. Kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.